Okey adik Firdaus, kalau adik Firdaus boleh ceritakan sedikit sebanyak macam mana adik Firdaus boleh jadi seorang banduan full time? Adakah disebabkan kawan ataupun memang keturunan pencuri? Family saya bukan pencuri bang. Bapak saya dia angkasawan bang. Bermakna bapa awak tu kenal Muzaffar? Kenal bang, satu kapal. Saya sebenarnya masa tu tak ada duit. So saya bagi tahu kawan saya sebab saya nak beli Vietnam roll untuk setahun. Dia cakap dia boleh tolong saya. Allah Akbar, baik betul kawan awak tu. Dia yang ajar saya mencuri bang. Oh jahat dia tu. Lepas tu? Lepas tu masa tu kejadian dia bawa saya pergi satu lorong ni. Ni ada sebiji Alphard warna hitam. So dia cakap dengan saya, kalau kita settlekan job ni, masalah saya settle. First pergi kat bahagian depan Alphard tu, saya cabut je wire horn. Lepas tu saya pergi kat bahagian pintu. Dia bagi saya kunci. Saya cakap tak apa, guna je kunci dia untuk kat pintu. Lepas tu bila saya dah masuk ke dalam kereta, dia bagi saya satu alat ni. Dia macam ada antena-antena bang. So saya on benda tu. Lepas tu saya terus bawa. Tu saya gerak naik kereta tu. Tiba-tiba tak sampai berapa minit, kereta tu mati. Saya try start tak boleh. Rupanya dalam kereta tu ada sistem GPS Easy Track. Bila saya keluar, ramai orang kumpul saya. Awak lagi berapa tahun dah ada dekat sini? Saya rasa ada lagi 5 tahun dah bang. Saya doakan semoga awak dipanjangkan lagi lah tempoh penjara awak tu. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang banduan yang dah full time dalam penjara disebabkan mencuri sebuah kereta. Siapa yang bawa tu? Bang, kunci kereta? Yang bawa kereta saya tadi siapa? Mana ada? Saya kerja seorang je kat sini.